Pejamkan mata anda dan bayangkan syurga. Apa yang terlintas di fikiran? Awan putih bersih, malaikat dengan kecapi, kedamaian abadi. Bagaimana pula jika saya katakan syurga sebenarnya mempunyai pelan seni bina yang sangat spesifik, bahawa dalam teks-teks suci, pelbagai bangsa tersimpan cetak biru terperinci tentang dunia ideal, dengan jalanan daripada emas, sungai daripada susu, dan istana yang jauh melangkaui apa sahaja yang mampu kita bayangkan. Hari ini, kita bukan sekadar berfantasi, kita akan menjadi arkitek dan penyelidik yang akan menyelami cetak biru rahsia ini. Kita akan membandingkan bagaimana syurga dibina dalam Kristianiti, Islam, Buddhisme dan bahkan dalam mitos Viking. Bersiap sedialah kerana beberapa projek dunia ideal ini akan benar-benar mengejutkan anda, dan pada akhirnya anda akan sedar hakikatnya semua binaan fantastik ini menceritakan lebih banyak tentang kita, manusia, daripada tentang Tuhan. Sebelum kita memulakan eksplorasi ini, mari kita fahami dahulu mengapa manusia mula merancang syurga. Idea dunia ideal selepas mati ini bukan sekadar kisah dongeng yang indah. Ini adalah instrumen psikologi yang amat kuat bagi manusia purba yang hidupnya penuh dengan bahaya, kelaparan dan ketidakadilan. Syurga adalah janji ganjaran dan keselamatan mutlak. Ia adalah dunia di mana semua kesilapan diperbetulkan. Orang yang kelaparan mengimpikan taman syurga dengan buah-buahan yang tidak pernah habis. Mereka yang letih berperang mengimpikan kedamaian abadi. Oleh itu, seni bina syurga adalah cermin. Ia mencerminkan ketakutan, harapan dan nilai-nilai yang paling mendalam dalam sesebuah budaya. Dengan mengkaji cetak biru langit ini, kita hakikatnya sedang mengkaji jiwa bangsa yang menciptanya. Jadi, perjalanan kita bermula dengan prototipe syurga yang paling terkenal, Taman. Mari kita mulakan dengan asasnya, iaitu agama-agama Abrahamik. Yahudi, Kristian dan Islam berkongsi titik permulaan yang sama, konsep Taman Syurga. Dalam agama Yahudi, ia dikenali sebagai Gan Eden atau Taman Eden. Ini bukan sekadar tempat untuk ganjaran masa depan, tetapi lebih kepada ingatan tentang keharmonian yang telah hilang. Seni binanya di sini adalah seni bina alam semula. Jadi, dalam bentuknya yang ideal dan murni, bayangkan sebuah dunia di mana tiada pemangsa dan mangsa, di mana bumi menghasilkan buah tanpa perlu usaha yang berat, dan manusia hidup dalam keharmonian yang sempurna dengan Tuhan dan seluruh ciptaannya. Elemen utamanya ialah dua sungai yang berpecah menjadi empat yang mengairi seluruh taman. Ini adalah simbol kehidupan dan kemakmuran. Tiada bangunan yang diperbuat daripada emas atau batu permata di sini. Nilai utamanya adalah kehidupan itu sendiri, suci dan tidak ternoda. Bagi penganut Yahudi yang taat, syurga bukan bermaksud terbang ke awan, tetapi lebih kepada pemulihan aturan ideal ini di sini, di bumi, dalam dunia yang akan datang. Olam haba. Agama Kristian mengambil idea taman itu dan membawanya ke tahap sebuah bandar raya besar metropolis yang menyeluruh. Ya, Taman Eden itu penting, tetapi kemuncak syurga Kristian adalah Yerusalem baru yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Dan di sinilah bermulanya pesta seni bina yang sebenar. Lupakan tentang segala sifat sederhana. Ini adalah kota yang turun dari langit ke bumi. Ciri utamanya adalah cahaya. Ia tidak memerlukan matahari atau bulan kerana ia diterangi oleh kemuliaan Tuhan sendiri. Bayangkan sebuah kota yang dibina daripada emas tulen. Malah, ia begitu tulen sehingga ia lutsinar, jernih seperti kaca. Ini bukan sekadar kekayaan semata-mata. Ini adalah simbol kesucian dan kekudusan ilahi. Asas kota itu dihiasi dengan 12 jenis batu permata.
dari batu yaspis hinggalah ke kecubung, dan kota itu sendiri dikelilingi oleh tembok yang amat besar. Ini adalah seni bina yang melambangkan bukan sahaja keindahan tetapi juga keselamatan mutlak dan keabadian. Yerusalem baru adalah kejayaan ketertiban mengatasi kekacauan. Mari kita teliti butiran-butiran Yerusalem baharu ini dengan lebih mendalam. Kota syurga ini mempunyai 12 pintu gerbang. Menariknya, setiap pintu gerbang itu dibina daripada seketul mutiara gergasi yang utuh. Dapatkah anda bayangkan? Bukan daripada himpunan mutiara, tetapi daripada sebiji mutiara sahaja. Pada setiap pintu gerbang terukir nama salah satu daripada 12 suku Israel yang melambangkan kesatuan semua umat yang percaya. Melalui kota itu mengalir sungai air kehidupan yang jernih seperti kristal, dan di tebing-tebingnya tumbuh subur pohon kehidupan. Berbeza dengan Taman Eden, di sini ia berbuah 12 kali setahun dan daun-daunnya disediakan untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Satu perincian yang mungkin mengejutkan, di dalam kota ini tiada bait suci. Bait suci selama ini menjadi tempat pertemuan dengan ilahi, namun di Yerusalem baharu, Tuhan sendiri dan anak domba adalah bait suci itu. Seluruh persekitaran kota itu bertukar menjadi ruang komunikasi langsung dengan ketuhanan. Inilah titik penamat di mana seni bina dan teologi disatukan dalam kesempurnaan. Sekarang, mari kita beralih ke timur dan meninjau pandangan Islam tentang syurga yang dikenali sebagai Jannah. Secara harfiah, Jannah bermaksud taman-taman. Jika syurga Kristian digambarkan sebagai sebuah kota, syurga Islam pula merupakan kompleks taman yang mewah dan bertingkat-tingkat. Jannah bukanlah sekadar satu taman, tetapi ia adalah himpunan beberapa taman yang disusun pada tahap-tahap berbeza, di mana setiap satunya lebih indah daripada yang sebelumnya. Semakin tinggi tahapnya, semakin ia menghampiri arasy takhta Allah. Ini adalah struktur yang menunjukkan hierarki dan ganjaran, di mana orang-orang yang soleh akan menerima tempat tinggal mengikut amalan mereka di dunia. Asas kepada segala-galanya ialah air. Al-Quran sentiasa menggambarkan taman-taman ini sebagai tempat yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini adalah imej yang sangat penting, terutamanya bagi budaya yang bermula di padang pasir, di mana air adalah sinonim dengan kehidupan dan nikmat tertinggi. Jannah adalah pengalaman yang melibatkan semua deria, bukan sahaja pemandangan yang indah, tetapi juga aroma kasturi yang wangi, teduhan yang nyaman dan bunyi gemercik air yang menenangkan. Jannah, perhatian utama sering tertumpu kepada sungai-sungai. Ini bukanlah air biasa. Di syurga, Jannah mengalir 4 jenis sungai yang istimewa. Sungai air murni yang tidak akan pernah tercemar. Sungai susu yang rasanya kekal enak dan tidak berubah. Sungai khamar Arab yang memberikan keenakan tanpa memabukkan. Dan sungai madu yang tulen serta telah ditapis bersih. Bayangkan mereka bentuk lanskap di mana aliran sungai ini mencipta gambaran limpahan nikmat dan kesucian yang luar biasa. Ini adalah seni bina yang secara langsung memenuhi kehendak asasi manusia, menghilangkan dahaga, mengenyangkan lapar dan memberikan kepuasan, tetapi dalam bentuknya yang sempurna dan bersifat ketuhanan ilahi. Sungai-sungai ini bukan sekadar elemen dekorasi, ia adalah lambang keberkatan ilahi yang abadi dan tidak ternoda, yang menanti orang-orang yang beriman. Ini adalah kepuasan penuh bagi setiap panca indera, tanpa sebarang kesan sampingan negatif yang wujud di dunia fana ini. Apa pula penghuni Jannah menetap
Mereka tidak hidup di bawah langit terbuka. Al-Quran telah menjelaskan tentang kediaman yang serba mewah bagi mereka. Kediaman ini mungkin berupa istana yang tinggi-tinggi ataupun khemah yang diperbuat daripada mutiara dan batu permata yang berharga. Golongan beriman akan bersemayam di atas tempat beradu yang berhias indah, berpakaian sutra dan brok, sambil menikmati buah-buahan syurga yang mudah dicapai dan akan tunduk menghampiri mereka sendiri. Seni bina di sini menekankan keselesaan, ketenangan dan kemuliaan. Bayangkan astaka yang tidak berkesudahan terletak di taman-taman yang redup di mana tiada panas yang membakar mahupun sejuk yang melampau. Segalanya dicipta demi ketenteraman dan kenikmatan abadi. Perincian pentingnya di istana-istana ini tiada kunci mahupun dinding seperti yang kita fahami, kerana di syurga tiada ketakutan, hasad dengki atau permusuhan. Ini adalah ruang yang terbuka dan mengalu-alukan, di mana semua penghuninya adalah ibarat adik-beradik. Inilah seni bina kepercayaan mutlak dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Sekarang, kita akan membuat lonjakan konsep dan meneliti pula agama-agama Dharma, iaitu Hindu dan Buddha. Di sini, pemahaman tentang kayangan menjadi lebih rumit. Ia bukan lagi destinasi muktamad. Dalam agama Hindu, terdapat beberapa dunia kayangan atau loka. Yang paling terkenal adalah Svarga, iaitu alam Dewa Indra. Ini adalah kayangan yang bersifat sementara, tempat roh-roh pergi sebagai balasan kepada segala amalan baik mereka. Seni bina Svarga sangat menakjubkan. Ia mempunyai taman-taman langit, istana tempat para dewa tinggal, serta pohon kalpa vriksha yang boleh mengabulkan segala hajat. Ia adalah tempat penuh kenikmatan, muzik dan tarian. Namun, kata kunci yang perlu ditekankan ialah sementara. Apabila bekalan karma baik seseorang habis, roh itu terpaksa dilahirkan semula di bumi. Oleh itu, Svarga, walaupun sangat indah, lebih menyerupai hotel mewah daripada kediaman abadi. Matlamat sebenar adalah moksha, iaitu pembebasan muktamad daripada kitaran kelahiran semula, samsara. Bagi mereka yang telah mencapai tahap spiritual tertinggi dalam Hinduisme, terutamanya dalam Vaishnavisme, terdapat alam syurga yang abadi, iaitu Vaikunta. Ini adalah kediaman rohani Dewa Vishnu. Seni bina Vaikunta melangkaui batas pemahaman material kita. Diceritakan bahawa segala-galanya di sana mempunyai kesedaran dan ia terdiri sepenuhnya daripada tenaga rohani yang murni. Istana-istana dibina daripada batu permata cintamani, manakala taman-tamannya dipenuhi dengan pokok-pokok yang mampu menunaikan segala hajat. Penduduk Vaikunta memiliki tubuh yang menyerupai Dewa Vishnu sendiri, lengkap dengan 4 tangan, dan mereka sentiasa terlibat dalam pengabdian yang penuh kasih sayang kepadanya. Cahaya di alam ini tidak berasal daripada matahari, tetapi dari sinaran Dewa Vishnu dan para penghuninya sendiri. Vaikunta bukan sekadar tempat persemadian atau istirahat, sebaliknya ia adalah alam kehidupan rohani yang aktif dan kebahagiaan yang kekal abadi. Seni bina Vaikunta adalah manifestasi keharmonian rohani yang mutlak, di mana tiada sebarang penderitaan material atau batasan. Konsep syurga atau alam bahagia adalah jauh lebih kompleks dan berbilang dimensi. Terdapat konsep spesifik yang dipanggil alam murni, pure lands. Ini bukanlah syurga seperti yang difahami secara umum dalam pandangan barat, tetapi lebih merupakan alam semesta yang ideal yang dicipta oleh Buddha-Buddha yang telah mencapai pencerahan. Yang paling terkenal di antara semua alam murni ini ialah Sukhavati, iaitu tanah suci bagi Buddha Amitabha.
Untuk mencapai ke sana, kuncinya bukan hanya melalui perbuatan baik semata-mata, tetapi ia dicapai melalui keimanan yang tulus serta pengulangan nama Amitabha. Seni bina Sukhavati benar-benar memukau imajinasi. Tanahnya sendiri diperbuat daripada emas, manakala istana dan astaka pula dibina daripada 7 jenis permata yang berharga. Malah, pokok-pokok di sana juga terbuat daripada batu permata. Apabila angin melaluinya, ia akan menghasilkan muzik yang sangat indah, muzik yang menceritakan tentang Dharma, iaitu ajaran Buddhisme. Sukhavati bukanlah tempat untuk memuaskan nafsu hedonistik. Sebaliknya, ia merupakan universiti yang sempurna bagi mencapai pencerahan. Segalanya dalam alam ini direka dan dirancang khusus untuk membantu setiap makhluk dalam perjalanan mereka menuju nirvana. Mari kita selami dengan lebih mendalam tentang perincian seni bina Sukhavati. Di sana terdapat tasik-tasik teratai dan air di dalamnya mempunyai 8 sifat unggul seperti sejuk, manis dan mampu menghilangkan rasa lapar. Dasar tasik-tasik itu pula disaluti pasir emas. Jika seorang penghuni tanah suci ingin mandi, air akan naik secara automatik ke paras yang dikehendaki. Burung-burung di Sukhavati bukanlah haiwan biasa, tetapi jelmaan langsung daripada Buddha Amitabha. Malah kicauan mereka adalah ajaran Dharma. Di alam ini, tiada waktu malam, tiada cuaca buruk, tiada penyakit, mahupun usia tua. Malah makanan juga muncul dengan sendirinya, terhidang di atas dulang permata yang indah dan akan serta-merta lenyap apabila penghuni sudah kenyang. Keseluruhan lanskap dan seni bina Sukhavati berfungsi sebagai persekitaran pembelajaran yang interaktif. Tujuan utamanya adalah untuk menyingkirkan semua faktor gangguan dan halangan yang menghambat meditasi serta perkembangan rohani. Ini adalah syurga bagi seorang penuntut ilmu, bukannya destinasi percutian untuk pelancong. Jadi, apakah sebenarnya nirvana itu? Matlamat utama ajaran Buddha? Di sinilah kita bertemu dengan konsep anti seni bina. Nirvana bukanlah sebuah tempat. Ia tidak mempunyai pelan reka bentuk, tiada tembok, taman atau sungai. Secara harfiah, perkataan nirvana diterjemahkan sebagai pemadaman atau pelenyapan. Ini merujuk kepada pemadaman nafsu, keinginan, kebencian dan kejahilan, segala-galanya yang mengikat kita kepada kitaran penderitaan dan kelahiran semula. Jika syurga-syurga lain dianggap sebagai bangunan atau ruang yang ideal, nirvana pula ialah pembebasan sepenuhnya daripada keperluan kepada sebarang ruang. Ia adalah keadaan ketenangan dan kebebasan yang mutlak, yang mustahil untuk digambarkan atau diungkapkan dengan kata-kata. Ia bukan sesuatu, tetapi penamatan kepada sesuatu. Oleh itu, nirvana tidak mempunyai seni bina. Ini merupakan projek dunia ideal yang paling radikal, kerana ia tidak menawarkan penambahbaikan kepada dunia, sebaliknya menawarkan jalan untuk keluar sepenuhnya dari batasannya. Kini kita tinggalkan seketika agama-agama dunia yang agung dan mari kita selami mitologi tamadun-tamadun purba. Kita mulakan dengan Mesir purba. Syurga mereka dinamakan Padang Iaru atau lebih dikenali sebagai Padang Tebu, Fields of Reeds. Apa yang menarik, seni binanya sangat familiar dan bersifat duniawi. Bagi orang Mesir, alam akhirat adalah versi lembah Nil yang telah diidealkan. Ia digambarkan sebagai padang yang subur, diselangi terusan air jernih. Tempat si mati diwajibkan untuk meneruskan aktiviti pertanian. Ya, anda dengar betul-betul. Di syurga Mesir, anda wajib bekerja. Walaupun begitu, tugasannya ringan dan menghasilkan hasil tuaian yang melimpah ruah. Namun, untuk mengelakkan diri daripada tugas ringan ini,
Golongan bangsawan Mesir akan meletakkan patung khas yang dipanggil Ushabti di dalam makam mereka. Patung-patung inilah yang akan bekerja bagi pihak mereka. Padang Iaru. Ini adalah syurga yang berlandaskan kestabilan dan kebolehramalan. Ia adalah impian seorang petani, bukannya impian seorang pahlawan atau ahli mistik. Seni binanya di sini melambangkan ketertiban, kesuburan dan pengulangan abadi. Kitaran kehidupan duniawi yang makmur. Mari kita bergerak ke utara yang ganas, ke tanah Viking. Konsep syurga mereka benar-benar sepadan dengan gaya hidup mereka yang keras. Syurga mereka yang paling terkenal ialah Valhalla, yang bermaksud Dewan Orang yang Terkorban. Bukan taman atau kota, tetapi Dewan Perjamuan Gergasi milik Dewa Odin. Seni bina Valhalla amat mengagumkan dan bersifat ketenteraan. Bumbungnya diperbuat daripada perisai yang disadur emas, manakala kasau-kasau Dewan pula adalah tombak. Hanya pahlawan yang gugur dengan gagah berani di medan perang sahaja yang layak memasuki Dewan ini. Dan apakah aktiviti mereka di sana? Setiap hari, mereka akan keluar ke padang dan bertarung antara satu sama lain hingga mati. Namun, menjelang senja, semua luka mereka akan sembuh. Pahlawan yang terkorban akan bangkit semula dan mereka semua akan kembali ke Valhalla. Di sana, mereka berpesta semalaman, minum madu dan menikmati daging babi hutan Sehrimnir yang akan hidup semula pada keesokan harinya. Inilah syurga pertempuran abadi dan pesta yang tidak berkesudahan. Seni bina Valhalla direka bukan untuk ketenangan tetapi untuk latihan tanpa henti. Ini kerana semua pahlawan ini yang dikenali sebagai Einherjar sedang bersiap sedia untuk menghadapi pertempuran terakhir, Ragnarok. Adakah Valhalla itu satu-satunya syurga yang tersedia untuk orang Viking? Tidak. Ada satu lagi tempat yang jarang dibincangkan, Folkvanger, atau dikenali sebagai Medan Manusia. Ia merupakan kediaman Dewi Freya dan dia berhak untuk memilih separuh daripada pahlawan yang terkorban di medan perang. Berbanding Valhalla yang sering digambarkan sebagai dewan besar, Folkvanger pula adalah padang atau padang rumput yang sangat indah. Di tengah-tengah medan ini terletak istana kediaman Freya, iaitu Sessrumnir. Sayangnya, perihalan tentang tempat ini tidak banyak yang kekal, tetapi konsepnya jelas menawarkan satu alternatif menarik. Jika Valhalla ialah syurga pahlawan yang bercorak maskulin, maka Folkvanger yang diketuai oleh Dewi Cinta dan Kesuburan mungkin merupakan tempat yang lebih aman dan harmoni. Ini menunjukkan bahawa dalam satu budaya pun wujud pelbagai pelan seni bina syurga yang berbeza yang dirancang untuk memenuhi nilai-nilai yang berbeza dan mungkin juga disesuaikan untuk dewa-dewa penaung yang berlainan. Kita terbang ke Yunani Purba yang penuh cahaya matahari. Konsep mereka tentang syurga bagi para pahlawan dan orang saleh dipanggil Elysium atau Padang Elysian, Elysian Fields. Berbeza dengan alam Hades yang suram, Elysium adalah tempat cahaya abadi dan kebahagiaan sejati. Seni binanya lebih mengutamakan unsur semula jadi. Ia adalah padang rumput indah di hujung dunia, di mana bayu lembut, zephyr, sentiasa bertiup dan musim bunga berpanjangan. Tiada keperluan untuk bekerja keras di sana. Bumi itu sendiri mampu mengeluarkan 3 kali hasil tuaian setahun. Para pahlawan menghabiskan masa dengan bersukan, berbual dan menikmati alunan muzik. Ini syurga untuk beristirahat dan menikmati rehat yang selayaknya. Ia bukanlah bandar agung seperti Jerusalem Baru mahupun Dewan Perang Valhalla yang gah. Sebaliknya, ia adalah ideal Mediterranean yang ideal, impian bagi sesiapa yang penat dengan kesibukan dan perjuangan heroik.
Prinsip seni bina utama Elysium adalah keharmonian manusia dengan alam semula jadi yang damai dan pemurah. Bagaimana pula dengan bangsa Celt, penghuni misteri Eropah purba? Mereka mempunyai versi syurga mereka sendiri, sering digambarkan sebagai pulau-pulau bertuah, Isles of the Blessed, atau dunia lain, other world. Pulau-pulau ini, contohnya Avalon, terletak di suatu tempat di sebelah barat, jauh di luar batasan dunia yang diketahui. Untuk sampai ke sana, seseorang perlu dijemput oleh penghuninya, iaitu Sid. Seni bina tempat ini dikatakan penuh keajaiban. Di sana, masa mengalir dengan cara yang berbeza. Setahun mungkin terasa seperti hanya sehari. Ia adalah tanah keremajaan abadi, bebas daripada penyakit dan juga kematian. Pohon ipal yang menghasilkan buah keabadian tumbuh subur di sana dan perayaan berterusan selama-lamanya. Dunia-dunia ini sering digambarkan sebagai menara kaca atau pulau-pulau yang terapung di udara. Ini bukan sekadar tempat peristirahatan, tetapi dunia selari yang dipenuhi sihir, muzik dan misteri. Syurga bangsa Celt adalah seni bina pelarian, iaitu jalan keluar dari realiti yang keras menuju dunia keajaiban yang abadi. Kita kembali seketika kepada salah satu konsep syurga yang paling purba, yang menjadi acuan bagi banyak budaya yang muncul kemudian, iaitu konsep Mesopotamia. Dalam mitologi Sumeria, wujud sebuah tempat bernama Dilmun. Ia digambarkan sebagai tanah yang suci, bercahaya dan tidak bernoda, bebas dari penyakit, kematian atau kesedihan. Di sana, singa tidak membunuh anak kambing dan gagak tidak mengeluarkan bunyi jeritan yang menggerunkan. Namun, terdapat satu masalah besar yang membelenggu bumi ideal ini, ia kekurangan bekalan air tawar. Dewa Enki kemudian memerintahkan Dewa Matahari, Utu, untuk mengangkat air dari perut bumi. Maka Dilmun pun bertukar menjadi taman dewata yang dipenuhi pohon buah-buahan. Ramai pengkaji percaya bahawa mitos Dilmun inilah yang menjadi prototaip bagi Taman Eden yang disebut dalam kitab Bible. Seni binanya ringkas. Pada dasarnya, ia hanyalah sebuah oasis. Impian syurga di sini berakar daripada realiti pahit Mesopotamia yang gersang, di mana air dan kehijauan dianggap sebagai nilai-nilai tertinggi. Pula dengan syurga dalam Zoroastrianisme, salah satu agama tertua di dunia. Syurga mereka dikenali sebagai Garot Mana atau rumah nyanyian, The House of Song. Jiwa orang yang beramal soleh akan tiba di sana setelah berjaya melintasi jambatan Chinvat. Seni bina di tempat ini dibentuk daripada cahaya dan muzik. Tempat ini digambarkan sebagai alam cahaya yang tidak terhingga, infinite light, di mana roh-roh yang baik hidup dalam keadaan kebahagiaan abadi sambil menyanyikan pujian kepada Ahura Mazda, Tuhan yang Maha Agung. Menariknya, dalam Zoroastrianisme, terdapat beberapa peringkat syurga yang sepadan dengan 3 sifat utama: fikiran yang baik, kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik. Semakin soleh kehidupan seseorang, semakin tinggi tahap syurga yang akan dicapainya. Rumah nyanyian ini bukanlah tempat fizikal yang dipenuhi istana dan taman, tetapi ia lebih kepada keadaan penyatuan sepenuhnya dengan cahaya ketuhanan dan keharmonian. Inilah seni bina yang dibina daripada gabungan bunyi dan cahaya. Menariknya, keinginan untuk mereka bentuk syurga tidak pernah lenyap, bahkan di zaman moden ini. Cuma, kini ia mengambil bentuk sekular dan tidak lagi berlandaskan agama. Lihat sahaja filem-filem fiction sains, dunia utopia di mana teknologi berjaya menewaskan penyakit, penuaan dan malah kematian. Realiti maya, tempat kita boleh memuat naik kesedaran diri dan hidup selama-lamanya.
seperti yang digambarkan dalam episod terkenal San Junipero daripada siri Black Mirror. Versi-versi syurga kita yang terkini. Sebenarnya pula adalah kota-kota yang bersih, minimalis, ruang cyber atau malah planet buatan sepenuhnya. Dan sama seperti dulu, ia mencerminkan nilai-nilai moden kita, keinginan untuk kemajuan teknologi, kebebasan individu dan keabadian, tetapi melalui data, bukannya roh atau jiwa. Ini membuktikan bahawa hasrat asas manusia untuk mencipta dunia yang sempurna tidak hilang. Ia cuma menukar bahasanya daripada teologi kini beralih kepada teknologi. Jadi, apa sebenarnya yang menyatukan ke semua projek seni bina yang nampak berbeza sama sekali ini? Kota emas, taman menghijau abadi, dewan perjamuan dan malah dunia maya, virtual. Walaupun berbeza, pada dasarnya setiap satu daripada projek ini dibina atas asas yang sama. Ini adalah impian untuk dunia tanpa kesakitan, ketakutan dan ketidakadilan. Ia adalah cita-cita untuk mencapai kemewahan di tempat yang dulunya penuh kekurangan, keamanan di tempat yang dahulunya ada konflik, keabadian di tempat yang dahulunya ada kematian. Seni bina syurga pada hakikatnya adalah seni bina harapan. Setiap bangsa membina dunia ideal mereka daripada bahan yang paling mereka inginkan dalam kehidupan duniawi mereka. Pahlawan mengimpikan kemuliaan abadi, petani mengimpikan hasil tuaian yang berterusan, dan ahli falsafah mengimpikan kebenaran yang kekal. Dengan mengkaji pelan induk syurga ini, kita bukan hanya melihat fantasi semata-mata, tetapi intipati sebenar semangat kemanusiaan yang sentiasa berusaha untuk membina dunia yang lebih baik sekurang-kurangnya dalam imajinasi mereka. Kita baru sahaja menamatkan perjalanan yang menakjubkan ini. Kita dapati bahawa syurga itu bukan hanya tentang awan dan malaikat semata-mata. Sebaliknya, ia adalah projek seni bina yang sangat kompleks, mencerminkan jiwa dan nilai-nilai sesebuah tamadun. Kita telah menjelajahi kota yang bersinar, Yerusalem Baharu, bersiar-siar di Taman Jannah yang bertingkat-tingkat, berpesta di Dewan Valhalla dan bermeditasi di lanskap Sukhawat yang sempurna. Dan mungkin kesimpulan yang paling penting, momen aha kita adalah ini. Semua gambaran ini, dari taman hingga ke kota, dari dewan pesta hingga ke keadaan ketenangan jiwa, bukanlah sekadar menceritakan apa yang menanti kita selepas kehidupan, tetapi sebaliknya, ia menggambarkan apa yang sangat kita rindukan semasa kita hidup. Ini adalah impian universal manusia untuk mendapatkan keadilan, kemakmuran dan keselamatan. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda rasa menarik untuk menyelami pelan induk syurga ini, sila berikan like dan langgan saluran ini agar anda tidak terlepas kajian kami yang akan datang. Sekarang, inilah soalan utama saya untuk anda. Jika anda diberi peluang menjadi arkitek syurga anda sendiri, bagaimanakah rupa syurga itu? Kongsikannya di ruangan komen. Mari kita kumpulkan koleksi dunia ideal yang paling luar biasa.